Hai, saya Nur Diana Nawar Ibrahim, rangkuman berita Malaysia Now hari ini, 7 November. Akhbar Kewangan Antarabangsa Financial Times menyifatkan perjanjian dagang yang dimenterai oleh Presiden Donald Trump dengan Malaysia sebagai senjata untuk melawan China. Sambil berkata klausa mengenai pembatalan perjanjian itu merupakan pi racun apabila Malaysia perlu elak daripada menandatangani sebarang perjanjian dagang yang memudaratkan kepentingan Washington. Ia memetik analisa pakar geopolitik Switzerland Profesor Simon Evernett yang berkata perjanjian ditandatangani Anwar Ibrahim itu memberikan kuasa mutlak kepada Amerika di samping memberikan kata putus baru di rantau Asia. Dr. Mahathir Mohamad memberi amaran kemungkinan berlakunya krisis perlembagaan antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Ia susulan tindakan Putrajaya menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik dengan Amerika Syarikat di mana fokusnya adalah sumber nadir bumi yang dimiliki beberapa negeri. Dr. Mahathir menegaskan bahawa langkah kerajaan pusat menandatangani perjanjian itu tanpa rundingan atau persetujuan terlebih dahulu daripada kerajaan negeri boleh mencetuskan krisis perlembagaan, memandangkan isu berkaitan sumber semula jadi terletak di bawah bidang kuasa negeri. Sepatutnya kerajaan federal runding dulu dengan state sama ada state bersetuju ataupun tidak. Tak ada rundingan bermakna kita tidak akur dengan perlembagaan negara. Indeks Pengurus Pembelian Pembuatan Malaysia atau PMI jatuh kepada 49.5 mata pada Oktober, iaitu tahap terendah dalam tempoh suku terakhir tahun ini. Meskipun Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerap mendakwa kejayaan membawa masuk pelaburan asing berbilion dolar. Naib Presiden MCA Lawrence Loh berkata ia menunjukkan keyakinan terhadap ekonomi negara masih rapuh dan menggesa kerajaan menyediakan laporan jelas seperti pelaburan yang telah direalisasikan, bilangan peluang pekerjaan yang diwujudkan dan nilai tambah kepada ekonomi tempatan.